Aku dapat satu dokumen berkenaan dengan rebranding tabung haji daripada Lajnah Penerangan PAS Pusat. Kita nak tengok sikit apa yang dia bangkitkan, dan aku akan counter satu per satu. Dia ada 5 naratif yang dia mainkan dalam isu rebranding tabung haji. Yang pertama, dia katakan berkenaan dengan tender wajib secara terbuka, sedangkan semasa era zaman diorang dulu kan bersepah juga projek-projek direct tender. Dan berkenaan dengan rebranding ni, ada sesuatu tender yang kita perlu dapatkan daripada pakar yang sebetulnya. Bukan kita boleh main bagi-bagi macam tu je, ikut harga murah ke apa ke. Faham? Yang kedua pula dia cakap apa? Soal kepakaran bukan alasan. Kalau kau tak bagi orang yang tak pakar, habis tunggang langgang lah kerja dia buat. Tengok macam pemimpin PAS kan, dah lah tak ada kepakaran, bangang abadi kan. Lepas tu bila lantik jadi menteri, tak tahu apa-apa. Tu dapat jawapan macam Tuan Ibrahim Tuan Man kan. Tanah ada award, tiba-tiba kau boleh cakap kerajaan hari ni boleh batalkan. Kan bangang namanya. Yang ketiga, diorang kata kononnya amanah untuk orang Islam ni dah tercalak. Susu hati kau. Nak tahu tak hakikat dia? Pada PH 1.0 dulu, Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 lah yang menyelamatkan tabung haji daripada terus rugi kan, hasil daripada kerja merompak kerajaan terdahulu. Aku tak nak sebut nama siapa lah kan. Lepas tu yang keempat pula, dia tuduh pula kata kerajaan gagal sebab jawapan menteri tak memuaskan. Sorry sikit. Kalau kau tengok pada sidang Dewan Parlimen tempoh hari, bila bangkitkan berkenaan dengan tender tersebut diberikan kepada syarikat yang orang cakap pemiliknya bukan Islam, hakikatnya Menteri Agama kita telah mencidukkan bekas Menteri Agama daripada PAS, YB Marzuk, terciduk terkulai layu. Dan yang last sekali dia cakap berkenaan dengan soal kesamarataan dan keadilan. Hello, korang sendiri yang satu parti yang paling musibat sekali berkenaan dengan kesamarataan, soal keadilan. Korang dah paling musibat sekali bila bab ni. Kau main sentimen fitnah, main sentimen perkauman, tak payah nak jadi hero lah. Kononnya bab keadilan, bab kesamarataan ni sampah belaka orang ni, munafik. Goodbye PAS. Assalamualaikum.